Berhenti! Jangan biarkan mak ayah anda makan bubur putih dengan jeruk setiap hari. Kononnya ini diet ringan yang sihat, tapi sebenarnya ia sedang mempercepatkan mereka menjadi hilang upaya dan terlantar di katil. Ini yang dipanggil sebagai defisit protein. Jika sarapan hanya dengan bubur, badan tidak mempunyai protein untuk digunakan. Akibatnya, otak akan memberi arahan untuk memakan otot di kaki bagi menampung kekurangan itu. Inilah punca mengapa warga emas mula berjalan tidak stabil, kaki lemah, malah sering terjatuh tanpa sebab. Ingat formula penyelamat nyawa ini. Sarapan wajib dibekalkan dengan 14 gram protein. Segelas susu soya dan sebiji telur sudah memadai untuk mencapai sasaran itu. Jika anda seorang vegetarian, kacang hitam dan kacang soya adalah ubat penyelamat otot anda. Tambahkan juga 1 set senaman squat atau latihan resistance band setiap hari. Dalam masa 3 bulan sahaja, otot yang hilang boleh tumbuh semula. Hantarkan video ini kepada warga emas di rumah. Jangan biarkan tabiat yang salah merosakkan hari tua mereka. Ikuti saya, jom rungkai rahsia sains kehidupan.